Yelah, pagi-pagi ni breakfast heavy sikit lah kan. Tapi aku tak tahu lah ni minuman apa ya, anti-clockwise kan. Aku buka Temu Flask ni. Lepas tu aku tengok ni makanan apa ya kan. Jangan dia bagi apa makanan kucing jadi sandwich sudah kan. Memang nak kena lempang aku lah kan kalau tersalah makan ni. Aku macam tak ada mood lah nak makan kan. Macam geram pun ada, macam hot temper pun ada kan. Aku terpaksa duduk tempat yang cool down kan. Sebab tadi kan aku minum black coffee kan. Black coffee dengan ais tu, aku jadi macam hot temper lah bila dah sweating. Badan aku dah sweating kan. Jadi hot temper tu suddenly ada lah. Kau tahu dah jam berapa ni? Time office hour tau. Dah 9 pagi kan. Time office hour aku hot temper kan. Tak tahu lah siapa punya kerja aku tak tahu kan. Itu aku geram sangat dengan Ibu Timah kan. Aku letup pun betul.